Macam budak baru belajar. Kadang-kadang kawannya suruh cepat-cepat. Aduh, Pak sengit lagi kocap. Acap dah sendiri kan tadi. Oh, dia sendiri ke? Kaki dia. Pikuk. Tadi dia dah sendiri lah. Lagi satu aku tak nampak siapa golkan tadi. Dua. Ai. Jauh kalau ke sana tu dengan payung dia apa hujan. Gol. Aduh. Ada sayangnya. Tapi kuatlah tapi. Mama tak pernah pergi. Cerai lah. Oi. Susah nak turun Sebab pukul 11 kan. itulah tu. Depan lawan anak dia. Kan. Atau mama Orang tak tahu tu. Dah macam-macam dah. Tak bawa kerusi? Bawa suami parking tu. Sahabat tengok. Ahad memang cuti lah. Ahad memang cuti. Menang tak tadi PJ Boss lawan Dallas? Berapa? Dia tak tengok tadi. Oh, tak tengok? Dia tanya dia orang ni. Sebab saya lagi kereta ni kejap. Tadi Dallas lawan PJ Boss berapa? 2-0. Tapi yang masih tengok lah ada biji. PJ Boss 2. Tapi sebelum tu tak tahu. Saat minggu lepas Dallas dapat 4-0 lawan SA Elite. Ya, dia boleh lah dia bantai. Okey lah. Patut tengok kena marah Aidan tadi kat bawah pokok. Siapa? Dallas. Dallas. Tim Hei! Apa pula dekat ada apa kat situ? Bye. Apa? Alai. Syafiq. Tengok dia. Itu dia jatuh. tak buat apa pun kan. Macam semalam U14 tu tahu. Semalam U14 banyak kali tu dah jatuh depan mata ref je. tak ada apa. Tak ada apa-apa. Tapi Time pihak dia lawan kalau pihak lawan jatuh sikit je dah dia. Tunggu depan lah. macam belah sebelah. Belah. Lepas tu kan. Terus dia rokok buat kita orang. Rokok Pun dia belah. Lah siap. Kita tak buat apa-apa pun. Lepas tu dia cakap lah dengan kali-kali tak ada apa-apa. Dia dengar je lah. Banyak bergaduh kau. Alamak. Mak push dengan parents. Terus kita orang diam je. Tak buat apa. Betul. Dah Main biasa dah tu kan. Kenapa nak pergi? Dia cakap dia je. Padahal ref tu dia asal tak balik asal pula. Semalam perik sangat. Banyak sekarang kumpul panas. Best Lepas tu dia protes kita punya Pada nak pandang. protes lah. Dia tu kita punya Takkanlah ada kita tak nak kalah juga. Faham sini padahal kita orang dah tahu dah kalau Liga ni memang tak ada apa semua. Tak ada kau protes lah. Tak pernah check bagi tiga kali rehat. Mak kenapa kena tangan Mak? Aduh. Apa? Ke tangan. Kena tangan. Dia tunjuk tangan. Jangkut. Bodoh lagi. Time tu nampak pula. Mau ikat kau kita orang ni. Tak ada. Kalau kita main mulut bising enggak? Sorry lah. Okey lah tu. Gol! Kami tu seorang je kat sini. Berapa mat? Tiga lah. Sana tak ada panas. Tak boleh. Berapa kosong? 3 ke tu? Dah 3 lah. Kau. Tadi nampak satu dah gagal sebab kena tangan. Tadi yang gol kat Adam ni? Tak apa. Kan? Tadi baru golnya Adam tu. Acak. Acak. Oh, Acap. Acak tinggi. Dia adik dia. Acak tinggi. Adam ni adik. Acak tinggi. Oh, Orang kan sebut adik acak dia. main ada acak kan. Adam tu abang dia. Acap tinggi. Acak tinggi. Anak saya acak pendek. Anak dia panggil acak juga. Acak Acak. pendek. Panggil acak juga. Dua-dua Acap. Semalam lagi panas acak. ni. Wah, kat sini kata pandang betul. Malam neraka dia Nurul. Tahu lah apa. Betul. Kita tempat kerja sampai macam ni. Ui, meja macam ni. Ya betul. Minum air sejuk. Allah 1 jam tak cukup. Kau tahu tak aku naik kereta pun aircon tu tak terasa. Kau tahu tak? Ya Allah dia punya panas. Buka tingkap. Aku dalam kereta siap macam ni dah. Padahal aircon buka tu. Dah separuh masa. Belum. Dia bagi rehat. Panas. Cuaca panas terik. Oh, kena macam tu. Sejuk juga kan. Tiba-tiba tak pernah Dia pula macam ni. dia okey macam ni. Jumpa abang malam. Lagi kita orang tak minta. Tapi okey lah dia bagi dia. Sebab dia minta semalam tu dia stop sekejap. Berapa kali dia malam? Minta. Mau minta. Player minta. Ayolah sebab tak tahan. Macam ni. Macam ni. Rehan. Sana semalam tak. Player yang minta. Oh. Tak lah malam.
sebelah kamu tu akan datang tu. Malam pula Ifat lawan dengan Kiki.